Cantik tak rumah ni? Inilah rumah saya. Nama saya Alisa. Boleh je panggil saya Lisa. Saya adalah anak tunggal dalam keluarga ni. Ini mak saya. Dialah chef paling tera dalam rumah ni. Rendang yang dia masak, beramsi pun boleh kalah tau. Astagfirullahalazim, Lisa. Apa ni? Ini pokok bukan unta. Berapa banyak air kau bagi ni? Yap, ini pula ayah saya. Kerja dia membebel je selalu. Hari-hari ada je benda yang tak kena. Lisa. Tak boleh ke sehari ayah tu tak menjerit-jerit? Kenapa mengeluh ni nak? Ayah tu. Lisa! Tengok tu. Lisa lagi. Sabarlah sikit ya. Ayah kamu tu marah sebab dia sayang. Cuma dia tak pandai tunjuk je. Tengok ni. Apa yang ayah belikan untuk Lisa? Wah, cantiknya. Baju ni untuk Lisa ke, Mak? Cantik kan? Tak sangka geram macam ayah tu pun dia pandai beli baju favorite Lisa. Cantik sangat ni. Lisa suka sangat, Mak. Terima kasih. Kadang-kala kehilangan mengajar kita satu perkara. Menghargai bukan selepas pergi, tapi ketika mereka masih ada. Perginya tidak terganti, namun kenangan bersamanya tetap di hati. Gol! Hai Lisa.